Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azmil bin Muhammad Wari dengan nombor matrik saya iaitu A212522. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kes rasuah, iaitu kes melibatkan projek solar hybrid di satu sekolah di negeri Sarawak. Melibatkan jenayah yang dinamakan sebagai jenayah Kuala Putih. Apa tu jenayah Kuala Putih? Jenayah Kuala Putih ni merujuk kepada satu kesalahan yang dilakukan atau dibuat oleh seseorang individu. Bukan individu biasa tetapi individu yang memiliki jabatan tinggi. Sebagai contoh, seperti pegawai kerajaan ataupun ahli perniagaan. Mana diorang melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri, iaitu keuntungan peribadi secara tidak sah. Isu ini penting kerana ia memberi kesan yang cukup buruk kepada ekonomi negara dan juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pentadbiran yang sedia ada. Itu sahaja daripada saya. Saya beri ruang kepada rakan-rakan saya yang lain untuk meneruskan pembuatannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akil Fauzan bin Izaidi. Nombor matriks A211847. Saya akan menerangkan tentang definisi serta ciri-ciri jenayah Kuala Putih. Secara umumnya, jenayah Kuala Putih merujuk kepada perbuatan jenayah yang dilakukan oleh individu yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat, terutamanya dalam bidang profesional seperti perniagaan, pentadbiran dan sektor korporat. Istilah ini diperkenalkan oleh ahli sosiologi Edward Sutherland yang menekankan bahawa jenayah bukan sahaja dilakukan oleh golongan bawahan tetapi juga oleh golongan elit yang mempunyai kuasa dan pengaruh. Jenayah Kuala Putih lazimnya tidak melibatkan penggunaan kekerasan fizikal. Sebaliknya dilakukan melalui kaedah penipuan, manipulasi dan penyalahgunaan kuasa. Seterusnya, terdapat beberapa ciri utama jenayah Kuala Putih yang dapat kita bezakan daripada jenayah lain. Yang pertama, jenayah ini dilakukan oleh individu yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kedudukan sosial yang baik seperti pegawai kerajaan, ahli perniagaan atau profesional. Kedua, jenayah ini biasanya melibatkan unsur kepercayaan di mana pelaku mengambil kesempatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Selain itu, jenayah Kuala Putih ini sukar dikesan kerana ia dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan dokumen atau transaksi yang kompleks. Hal ini menyebabkan proses penyiasatan menjadi lebih rumit. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi, saya Muhammad Aman Fahim bin Mak Fakhrazi dengan nombor matrik A210222 sebagai pembentang ketiga akan menerangkan mengenai punca berlakunya jenayah Kuala Putih bagi kes projek solar hybrid sekolah di negeri Sarawak. Antaranya adalah disebabkan penyalahgunaan kuasa dan pengaruh di mana individu yang mempunyai kedudukan tinggi atau berkuasa dalam sesebuah organisasi mengambil kesempatan untuk memanipulasi kedudukan mereka demi mendapat keuntungan peribadi. Dalam masa yang sama, ianya juga disumbangkan oleh keadaan di mana kelemahan dalam sistem perolehan kerajaan menyebabkan berlakunya rundingan terus atau direct negotiation tanpa melalui proses tender terbuka. Akhir sekali adalah disebabkan ketidaktelusan dan ruang penyelewengan di mana apabila prosedur rasmi diketepikan, interaksi sulit antara pihak pemberi kontrak dan penerima kontrak lebih mudah berlaku yang akhirnya membawa kepada penyelewengan dana awam. Saya Muhammad Adam Haris bin Muhammad Yusof, nombor matrik A212431, akan menerangkan contoh situasi dan mekanisme jenayah. Jadi jenayah ini berlaku melalui beberapa mekanisme utama seperti rundingan terus tanpa proses tender yang telus, manipulasi kontrak bagi mengubah terma dan syarat demi kepentingan tertentu, serta penyelewengan dan dana kerajaan melalui penyalahgunaan kuasa. Dalam situasi ini, individu yang terlibat lazimnya menggunakan kedudukan dan pengaruh mereka untuk mengawal keseluruhan proses perolehan, termasuk pemilihan kontrak, penentuan harga dan kelulusan projek. Keadaan ini membuka ruang kepada amalan rasuah, ketirisan
serta konflik kepentingan yang akhirnya menjejaskan integriti sistem pentadbiran awam. Lebih membimbangkan, tindakan ini bukan sahaja merugikan kewangan negara, malah memberi kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat kerana projek yang dilaksanakan mungkin tidak berkualiti atau tidak memenuhi keperluan sebenar. Oleh itu, jenayah sebegini perlu ditangani dengan mekanisme pemantauan yang lebih ketat, penguatkuasaan undang-undang yang tegas serta peningkatan tahap ketelusan dalam setiap urusan perolehan kerajaan. Jadi jenayah ini berlaku melalui rundingan terus, manipulasi kontrak dan penyelewengan dana kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Izhar Syahmi bin Abdul Halim, nombor matrik A208560. Jadi saya akan teruskan dengan kesan kepada individu. Jadi kita beri kepada 3 kesan utama ataupun impak utama, iaitu hukuman penjara, denda dan kerosakan reputasi yang akan memberi kesan jangka panjang kepada kehidupan seseorang. Yang pertama adalah daripada aspek hukuman penjara. Individu yang terlibat dalam rasuah ni boleh dikenakan tindakan undang-undang yang sangat tegas. Jadinya hukuman penjara ni dia bukan sekadar kehilangan kebebasan, malah ia memberikan tekanan daripada segi mental dan emosi kepada individu tersebut. Dan bukan sekadar individu, dan ia juga mampu memberi kesan emosi kepada keluarga mereka sendiri. Jadi sebagai contohnya kita dapat lihat dengan ni kes Rosmah Mansor. Beliau dijatuhi hukuman penjara selepas didapati bersalah dalam kes rasuah projek solar hybrid di Sarawak. Ini jelas menunjukkan bahawa undang-undang yang dikenakan adalah adil tanpa mengira status pangkat ataupun kedudukan seorang dalam masyarakat. Yang keduanya adalah daripada segi denda. Individu yang terlibat juga boleh dikenakan bayaran yang sangat tinggi sebagai hukuman tambahan. Malahan denda boleh mencapai jumlah yang sangat besar, sehingga mampu menjejaskan kestabilan keuangan individu tersebut dan memberi kesan yang jangka panjang untuk kehidupan mereka. Dan akhir sekali adalah kesan yang tidak kurang penting adalah kerosakan reputasi. Individu yang terlibat dalam rasuah akan kehilangan kepercayaan daripada masyarakat, rakan sekerja dan juga organisasi. Nama baik yang mungkin telah mereka bina selama bertahun-tahun boleh musnah dalam sekelip mata sahaja. Selain itu, peluang kerja juga akan terjejas kerana kebanyakan organisasi tidak mahu dikaitkan dengan individu yang mempunyai rekod rasuah. Ini menyebabkan masa depan yang mereka cipta ataupun masa depan profesional yang mereka ada akan jadi sangat terhad. Jadi kesimpulannya, rasuah bukan sahaja membawa kepada hukuman dari segi undang-undang seperti penjara dan denda, tapi juga memberi kesan yang mendalam terhadap reputasi, kehidupan peribadi serta masa depan individu secara keseluruhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aimil Khalid bin Azhari, nombor matriks A210020, akan menerangkan tentang kesan rasuah terhadap organisasi dan juga kerajaan. Rasuah bukan sahaja merosakkan integriti individu tetapi juga melemahkan asas ekonomi dan masyarakat kita. Pertama, saya akan bincang tentang kesan rasuah kepada organisasi. Rasuah menyebabkan kehilangan kepercayaan pelanggan dan juga pelabur. Seterusnya, akan berlaku penurunan prestasi di mana sumber organisasi digunakan untuk rasuah dan bukannya inovasi bagi memajukan organisasi. Terakhir sekali, organisasi boleh dikenakan tindakan undang-undang. Tindakan denda yang tinggi dan juga penjara boleh dikenakan terhadap organisasi yang melakukan kegiatan rasuah. Seterusnya, saya akan bincang tentang rasuah kepada kerajaan. Pertama, hilang kepercayaan masyarakat. Rakyat akan hilang keyakinan, seterusnya menyebabkan protes dan ketidakstabilan sosial. Sebagai contoh, demonstrasi besar di Sabah akibat projek rasuah. Seterusnya, imej negara tercalar di peringkat antarabangsa yang menyebabkan kredibiliti kerajaan merosot. Akhir sekali, kesan kepada ekonomi seperti kenaikan inflasi dan juga peningkatan hutang negara. Secara keseluruhannya, rasuah bukan sahaja dapat memberi kesan kepada individu, malah memberi kesan kepada organisasi dan kerajaan yang boleh menyebabkan negara mengalami kerugian ekonomi dan sistem pentadbiran menjadi lemah akibat jenayah Kuala Putih. Sebagai penutup, antara cadangan bagi menangani isu ini daripada berulang adalah dengan memperketatkan undang-undang sedia ada, meningkatkan pengawasan sistem perolehan dan menanam nilai integriti dalam kalangan pegawai secara berkala. Dan untuk kesimpulan, jenayah Kuala Putih perlu dibendung bagi memastikan pentadbiran negara telus dan masyarakat hidup dalam sistem yang adil untuk masa-masa akan datang.